Siapa dekat sini ada masalah poket kosong setiap hujung bulan? Boleh tengok video ni sampai habis. Save siap-siap untuk rujukan akan datang. Warren Buffett ada kata, do not spend what is left after spending, but spend what is left after saving. Maksudnya, janganlah kita simpan baki yang tinggal selepas berbelanja. Sepatutnya, simpan dulu dan belanjalah baki yang ada. Semua pakar kewangan sarankan simpan dulu baru belanja. Itulah cara yang betul sebenarnya. Banyak sangat formula simpanan yang kita boleh ikut. Tapi yang paling mudah, simpan saja minimum 10% daripada gaji. Kalau gaji kita RM2,000, simpanlah RM200. Kalau gaji kita RM3,000, simpanlah RM300. Kalau gaji kita RM5,000, simpan RM500. Mudah je kan? Kalau simpan duit selalu bocor, cuba simpan emas. Mudah dan murah je sebab dekat Public Gold kita boleh menabung emas serendah RM100 dalam akaun emas Gap Gold Accumulation Program. Tak ada komitmen bulanan pun untuk simpan setiap bulan. Dan yang paling menariknya, boleh keluarkan emas fizikal macam-macam design yang tuan-puan suka. Nak simpan hari-hari boleh, nak simpan setiap minggu boleh, nak simpan setiap bulan boleh, nak simpan 2 bulan sekali pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau nak cepat simpanan tu bertambah, cuba konsisten simpan 1 gram 1 bulan. Tahu-tahu, dah boleh pergi umrah dengan simpanan emas. Nak mulakan simpanan emas dengan ilmu yang betul, saya ialah Daily Aktif dalam rangkaian J100 pimpinan Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafi'i. Boleh klik link di bio untuk saya bantu tuan-puan sebaiknya, insya-Allah. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu tentang simpanan emas dan kewangan.